Dah lama dah aku tak buat konten. Rasa dalam sebulan lebih dah aku demam ni. Pulang dari bandar setelah menghadiri majlis perkahwinan sejalan di hadapan. Namun tiba-tiba pandanganku menangkap sesuatu. Hey guys, Wawi a partner, come back to my channel. Okay guys, kembali lagi di segmen Read Horror. Okay guys, sebelum tu aku nak minta maaf lah. Aku nak minta maaf banyak-banyak kat hampa, wahai subscribersku, sebab dah lama dah aku tak buat konten. Aku tak sihat weh, aku penat sangat. Sampai nak mangkit tak boleh tau. Tu yang lama dah tak buat video. Aku dah rasa dalam sebulan lebih dah aku demam ni. Memang apa ni, barai tak sangat lah, lesu, tak larat dah nak buat konten pun kan. Tu yang aku rehat lah kan. Bukan tak mau buat lah apa, tak sempat. Memang tak sempat sangat. Ni pun dia duk batuk-batuk jugalah, teka-teka. Pada hampa yang tak tahu tekah tu apa dia, tapi ikutlah ada orang tanya aku, tekah tu apa dia. Tekah tu menatang apa? Makanan ke? Pedia kan? Apa tak tahu kan? Ni lah aku nak buat kat hampa. Tekah tu menatang apa? Dia macam sak okey, sak dok. Sorry guys. So tekah tu macam tu lah, sak okey, sak dok. Macam aku, macam hampa duk tengok ni kan, aku ni kurang batuk, tapi tunggulah malam lagi nak tidur lagi. Dia mulalah dia macam kuh. Weh, penat weh. Aku sampai payah nak lena weh. Lagi-lagi sejuk. So tekah tu macam tu lah. Lebih kurang lah macam tu. Okay guys, tanpa basa-basi, aku nak kongsi satu cerita malam ni, yang ditulis pada bila? Pada 4 September. So tajuk kali ni seram sikit weh. Pedia. Tajuk dia pedia, Bayang Tanpa Kepala. So okay guys, aku pun tak mau cakap banyak-banyak malam ni. Aku pun tengah barai. Mood aku kurang sikit lah. Tapi tak apa, demi hampa subscribers aku, wahai subscribers aku, walaupun aku kurang sihat juga, tak sembuh sepenuhnya, aku sanggup buat video ni. Khas untuk siapa? Untuk hampa. Untuk hampa aku buat video ni. So malam ni kita nak kongsi lah satu cerita kan, yang aku habaq tu lah, Bayang Tanpa Kepala. Tajuk dia tu aku tak pernah lagi baca cerita tu. So jomlah kita bahaskan. Nak tahu, hampa kena tunggu. So tanpa masa, aku tak mau cakap banyak. So jom kita sama-sama baca kisah ni. Kepada hampa yang tak mau baca pun tak apa, tak mau baca, tak mau ikut aku pun tak apa. Yang penting hampa boleh dengar. Hampa hayati betul-betul cerita dia macam mana. Okay, tanpa masa, moh kita. Let's go. Malam itu, aku baru pulang dari bandar setelah menghadiri majlis perkahwinan seorang rakan. Perjalanan ke kampung agak jauh, hampir 3 jam. Dan aku hanya ditemani oleh jalan sunyi yang gelap. Jam di pergelangan tangan sudah menunjukkan hampir 1 pagi. Lampu kereta menyuluh jalan yang sepi. Pokok-pokok besar di kiri kanan berdiri kaku, seolah-olah menjadi saksi bisu perjalanan aku malam itu. Semakin jauh ke dalam kawasan kampung, jalan makin lengang. Aku mula terasa resah, ditambah pula dengan bunyi serangga malam yang berdecik nyaring. Aku cuba fokus pada jalan di hadapan, namun tiba-tiba pandanganku menangkap sesuatu di tepi jalan. Hanya beberapa meter di hadapan, aku terlihat satu bayangan manusia sedang berdiri. Tubuhnya tegak, memakai baju lusuh, tetapi yang mengejutkan, bayangan itu tidak mempunyai kepala sama sekali. Aku tekan brek secara tiba-tiba hingga tayar bergeser dengan jalan. Degupan jantung berlari kencang. Peluh dingin mula merembes keluar. Aku memerhatikan lama. Bayangan itu tetap di situ, kaku, seperti menunggu sesuatu.
Walaupun lampu kereta menyuluh tepat, wajah atau lebih tepat, bahagian kepala tiada sama sekali. Ia kosong. Dalam keadaan panik, aku cuba mengundur kereta. Tetapi ketika itu, aku melihat sesuatu yang lebih menyeramkan. Bayang tapak kepala itu bergerak perlahan ke arah keretaku. Langkahnya menyeret seolah-olah berat, tetapi bunyinya jelas kedengaran di telinga. Beduk, beduk, beduk. Menghentak jalan tar di lenggang. Aku cuba menghidupkan enjin dengan lebih kuat, mahu mengecut laju meninggalkan tempat itu. Namun sebaik sahaja aku tekan pedal minyak, bayangan itu tiba-tiba hilang dari pandangan. Aku menghela nafas lega, menganggap mungkin aku berhalusinasi kerana letih. Tapi rasa lega itu tidak lama. Dari cermin pandang belakang, aku nampak jelas bayangan tapak kepala itu sedang duduk di tempat duduk belakang keretaku. Aku hampir menjerit, namun suara tersekat di kerongkong. Bayangan itu tidak bergerak, hanya duduk kaku. Tubuhnya membongkok sedikit, seakan memandang ke hadapan, walaupun tiada kepala. Dalam kepanikan, aku terus membaca ayat suci yang terlintas di hati. Suara bacaan bergema dalam ruang kereta yang sempit, tetapi bayang itu tidak berganjak sedikit pun. Selepas beberapa minit yang terasa begitu panjang, aku mula menghampiri jalan masuk kampung. Lampu-lampu rumah penduduk mula kelihatan. Anehnya, sebaik sahaja aku melintas di surau di simpang jalan, bayangan itu raib begitu saja, seolah-olah tidak pernah wujud. Tempat duduk belakang kosong seperti biasa. Aku pulang ke rumah dengan tubuh menggigil. Ibu yang menunggu di ruang tamu terkejut melihat wajahku pucat. Aku hanya katakan aku penat. Namun, keesokan harinya, aku memberanikan diri bercerita pada ayah tentang apa yang berlaku. Ayah hanya mengangguk perlahan sebelum berkata, "Jalan yang kau lalu tu memang orang kampung jarang guna malam-malam. Ada cerita lama, dulu pernah ada seorang pekerja ladang digilis lori di jalan itu. Badannya hancur, kepalanya terpisah. Orang kata dia masih mencari kepalanya sampai sekarang." Sejak malam itu, aku tidak lagi berani melalui jalan tersebut. Setiap kali teringat cermin pandang belakang dan bayang tanpa kepala itu duduk di kerusi belakang, bulu roma aku pasti meremang. Aku tahu kejadian itu bukan mimpi, ia nyata. Okey guys, menurut hampa, kisah dia macam mana? So hampa boleh komen dekat di ruang komen tentang pengalaman hampa apa dia. InsyaAllah aku akan kongsikan pengalaman hampa lah. So itu saja video kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen dan share, okey? Kepada hampa yang tengok video ni, jangan skip iklan ataupun video ni kan. Hampa jangan skip, hampa tengok dari mula sampai habis. Aku doakan yang mana hampa tengok sampai habis tanpa skip akan dipanjangkan umur, dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki selalu. Okay guys, so kepada hampa yang belum subscribe, hampa boleh subscribe sekarang supaya hampa tak terlepas video-video terbaru by Iskandar. Okay, so sini saja. Okay guys, bye. Assalamualaikum, selamat malam.